Ramai cakap buat apa crash test Proton Wira, kereta baru lagi. Try kereta lama macam Proton Saga 85 baru on. Ada yang yakin kereta lama ni besi tebal, lagi selamat. Betul le? Usahlah sendiri. Lagi teruk jadinya ada lah. Saga ni asasnya dari Mitsubishi Lancer Fiore. Untuk rakyat Malaysia masa tu ini dah cukup moden, ringan, ringkas dan mampu milik. Tapi dari segi keselamatan memang out. Ada pentaksud tak puas hati lagi? Okeylah, kita compare pula dengan kereta Eropah popular zaman tu, Volvo 240, BMW E30 dan Mercedes W124. Tengok footage ni, struktur badan diorang memang lagi kukuh. Bukan sekadar besi tebal tetapi ada engineering untuk melindungi penumpang. Tapi jangan silap, bukan semua kereta luar negara power. Contoh ni Honda Accord bila diuji, hasilnya lebih kurang sama je dengan Saga. Hancur kak? Jadi macam mana? Betul ke tidak? Besi tebal tak semestinya selamat. Tanpa engineering model, kereta lama memang kalah bila diuji. Baik contoh Proton masa kini. Dan lain cerita, semua dah capai rating ASEAN NCAP yang jauh lebih baik. Macam, nak kita buat Pro 2 pula ke? Tinggalkan komen di bawah.